Okey, Assalamualaikum, selamat pagi So topik untuk hari ni kita ada attack and defend untuk the new Chery 05 dengan all new Proton F50 So perbezaan dia, kenapa kita kena apa kelebihannya F50 berbanding dengan Chery 05 ni? Omoda 5. Oh, nama dia Omoda 5. Okey, beza dia sebab apa? Dia punya pertama sekali price increase and upgrade. Okey, untuk dia punya price dia sebelum ni untuk Chery Omoda 5 ni kepada Chery 05 nama dia. Okey, sebelum ni harga dia 88,000. Lepas tu dia dah masuk balik yang baru punya, dia jadi kepada 116,000. So sebanyak 32% harga dia meningkat. Nak dibandingkan dengan Proton F50, sebelum ni F50 yang lama 106,000, naik 7%, pergi kepada 113,000 untuk all new F50. So kita untuk price increase kita akan bayar lebih 28,000 untuk 5 jenis upgrade saja. Kalau kata untuk F50 baru pula kita akan cuma bayar 7,000 sahaja untuk 20 upgrade daripada F50 yang lama lah. Okey, kemudian kenapa 10 sebab kenapa kita kena beli F50 yang baru. Pertama sekali sebab dia yang ini adalah brand nombor 1 kat Malaysia, F50. Alright, yang kedua kita telah menjual lebih kurang 130 unit yang terjual. Yang ketiga kita ada lebih kurang 162 Proton Service Center. Nak dibandingkan dengan Omoda 5 ni baru cuma ada 52 outlet saja. Okey. Kemudian dia punya kelebihan untuk kenapa kita kena beli F50 yang baru adalah sebab dia ada high proton dalam bahasa Malaysia dan friendly use lah. Memang sangat-sangat friendly use untuk kita sebagai rakyat Malaysia menggunakan high proton dalam bahasa Melayu. Okey. Kemudian dia ada 4 additional features, which is dia ada rear collision warning, DOW. DOW apa, Jang? Door open warning. Door open warning. Baik. APA? Abang Wan, APA tu apa, Abang Wan? Apa? Auto Park Assist. Mantap. Okey. Yang itulah additional 4 features yang ada pada F50 yang baru. Okey. Kemudian yang keenam adalah dia ada smart freedom parking, di mana kita boleh parking. Nampak petak parking je, dia akan auto detect parking tersebut. Yang ketujuh dia ada everyday practicality. Okey, di mana dia ada dia punya max power dia dan meningkat kepada berbanding 16% berbanding Omoda 05. Torque dia pun dah meningkat sebanyak 26% berbanding dengan Omoda 05. Okey, yang ke-8 more variant and lower base price. Variant kita ada 3. Kalau kata untuk Chery 05 dia ada 1 variant sahaja. Yang ke-9 kita ada semi transparent sun visor. Semi transparent sun visor tu dekat flagship lah. Kemudian easier replacement. Makna kata kita punya barang ni memang easier replacement. Maksud dia besar lah dia punya screen dia. Apalah. Which not conservative. Apa aku cakap ni? All new F50 features a larger standalone 14.6 unit ISU. Okay, ISU tu infotainment head unit Screen kita paling besar 14.6 unit. 14.6 inci. Alright, kemudian yang ketiga kenapa kita tak perlu beli Chery 05 adalah disebabkan dia punya price dia. Dia punya price drop. Dalam 2 tahun je dah drop dah harga kereta. Okey, even kalau kata kita nak tunggu diskaun, lepas 2 tahun je dah ada diskaun dah. Okey, untuk kenapa kita tak perlu beli Chery 05? Sebab dia kereta yang sama, nama je yang baru, masalah still sama. Alright, kemudian yang ketiga adalah limited service network. Dia cuma ada 52 service center sahaja. Banding dengan kita ada 162. Alright, kemudian dia punya warranty dia. Untuk warranty dia ada launch package dengan standard package Kata-kata launch package warranty dia 10 tahun, engine warranty, cover lebih kurang 1 juta mileage. Kemudian dia ada service package 3 tahun, free service, hire purchase dia 990. Ini per bulan untuk yang ni untuk Maybank lah hire purchase dia.
Kalau kata standard package, warranty 7 tahun, cover untuk 150 km je. Untuk insurans dia 24 jam unlimited roadside assistance. Ni towing lah untuk Omoda 05 ni. Okey, kemudian beza dia yang baru dengan lama cuma tak banyak je. Alright. Okey, jadi untuk dia punya comparison dia dari segi safety dia, untuk Omoda ni dia tak ada dia punya front parking sensor dia 2, dia punya parking sensor 4. With emergency light keeping dah kot, tu je kot. Safety features dia. Dah Syah.